Suasana tenang di sebuah sekolah di Kota Baru bertukar pilu apabila seorang pelajar perempuan tingkatan 1 maut dalam satu kejadian tragis yang dipercayai berlaku di dalam kawasan sekolah tengah hari tadi. Dalam insiden kira-kira jam 1.30 petang itu, mangsa yang dikenali sebagai Nur Fatimatul Hawa Muhammad Azauddin, 13 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian, manakala rakannya, seorang lagi yang parah di badan, kini dalam rawatan di zon merah HRPZI. Difahamkan, kejadian itu berlaku ketika kedua-dua mangsa sedang memakai kasut sejurus mereka selesai solat Zuhur secara berjemaah, sebelum secara tiba-tiba dirempuh sebuah kereta yang dipercayai hilang kawalan. Bapa mangsa, Muhammad Azauddin Abdullah, 43, berkata Nur Fatimatul Hawa ialah anak ketiga daripada 4 beradik dan 2 anaknya belajar di sekolah sama. Beliau hanya mengetahui kejadian tersebut selepas menerima panggilan daripada adik iparnya yang dalam keadaan panik dan menangis, memintanya segera datang ke sekolah anaknya. Tanpa berlengah, beliau terus bergegas ke lokasi. Setibanya di sekolah, beliau dikejutkan dengan pemandangan yang sukar diterima apabila melihat anaknya sudah tidak bernyawa dan diletakkan di dalam surau. Menurutnya, pihak sekolah memaklumkan bahawa anaknya telah meninggal dunia, namun beliau tidak menerima penjelasan terperinci mengenai bagaimana kejadian itu berlaku. Arwah merupakan anak ketiga daripada adik-beradik dan sejak kematian isterinya 5 tahun lalu, kesemua anaknya tinggal bersama adik iparnya. Beliau memaklumkan bahawa walaupun tidak tinggal bersama, beliau tetap meluangkan masa untuk bertemu anak-anaknya sekurang-kurangnya 2 kali seminggu di rumah adik iparnya. Jenazah mangsa telah dibawa ke Unit Forensik Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HUPSUM untuk proses bedah siasat sebelum dijadualkan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Tanjung Mas. Sementara itu, ibu saudara mangsa Zuraifah Muhammad Nur, 43, yang berada di luar kawasan sekolah ketika kejadian, berkata beliau datang untuk mengambil mangsa bersama seorang lagi adik-beradiknya seperti kebiasaan. Namun, beliau mula berasa tidak sedap hati apabila mangsa tidak keluar seperti biasa. Perasaannya bertukar cemas apabila seorang lagi anak saudaranya yang berusia 15 tahun berlari ke arahnya dalam keadaan panik, memaklumkan bahawa adiknya telah meninggal dunia. Tanpa membuang masa, beliau terus menuju ke surau sekolah dan mendapati jasad mangsa telah pun ditutup dengan kain. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Asisten Komisioner Muhammad Azmir Damiri, mengesahkan kejadian tersebut ketika dihubungi dan memaklumkan bahawa siasatan lanjut sedang dijalankan. Maklumat terperinci berhubung insiden itu dijangka akan diumumkan dalam masa terdekat.